Guys, rupa-rupanya satu ketika dulu, once upon a time, masa Adi Awang menjadi Menteri Besar Terengganu, rupanya beliau pernah membatalkan larangan menternak babi di Terengganu. Nampak? Yang telah berlaku beberapa tahun sebelum itu. Dia naik, dia tarik balik larangan tersebut, dia bagi kebenaran, kelulusan untuk menternak babi. Sebab dia kata apa? Dia kata itu adalah hak orang bukan Islam. Sebab tu bagi aku kan, Walaun ni sebenarnya bukannya cerita pasal benar pasal masalah babi itu. Yang dia cerita sebenarnya, niat dia sebenarnya hanya nak memburukkan sebuah kerajaan untuk beliau jatuhkan kerajaan itu. Itu je isunya, isu politik. Kan? Lepas tu, beberapa hari lepas kita dapat lihat satu ketika tu, Menteri Fahmi Fadzil mengatakan kalau nak ternak babi boleh, tapi kena jauh daripada perkampungan, daripada sungai-sungai utama. Dah meroyan lagi, ada yang meroyan. Kan? Aku pun pelik lah. Betul lah cakap Wabi Menteri tu. Sebab dia kena ada SOP yang ketat yang perlu dipatuhi untuk menternak babi ni. Sebab menternak babi ni adalah untuk makanan orang bukan Islam. Hak mereka. Kan? Jadi kalau letakkan ke dalam jauh daripada perkampungan dan juga sungai-sungai utama, supaya apa? Supaya dia ada proses sulingan. Sulingan moden, dan juga selepas itu sulingan semula jadi, dan akhirnya air yang masuk ke dalam sungai utama itu dah dineutralkan oleh tapisan semula jadi dan juga tapisan moden yang dia buat. Sebab tu sekarang ni syarat untuk menternak babi ini memang ketat, dan SOP-nya juga ditambah untuk memperbaiki mutu penternakan itu. Jadi walaun tak payahlah nak ni nak heboh-heboh, nak kecoh-kecoh pasal benda ni, kan? Pemimpin korang pun pernah meluluskannya. Apa cerita? Masa tu korang kat mana? Okey, Assalamualaikum.